Hari ini kami akan membentangkan produk kami yaitu pencernaan anaerobik mudah alih. Masalah yaitu kekurangan tong gas kepada masyarakat setempat, juga terdiri daripada masalah lain seperti harga tong gas yang melambung tinggi, tong gas yang juga boleh mencetuskan api jika tidak digunakan secara berhati-hati, tong gas yang boleh mengeluarkan bau minyak, dan jangka hayat tong gas yang lebih pendek. Contoh masalah yang pasti dihadapi oleh ramai kaum ibu ialah ibu sering menghadapi masalah kebakaran jika tong gas tidak digunakan secara berhati-hati. Kini ibu meletakkan tong gas itu di dalam tempat yang bertutup seperti almari, tetapi ini masih mengakibatkan pelepasan bau minyak gas. Jadi, solusi kumpulan kami untuk masalah ini ialah produk pencernaan anaerobik ataupun anaerobic digester, iaitu satu sistem inovatif yang telah direka untuk menguruskan apa-apa sisa organik dengan berkesan sambil menghasilkan produk sampingan yang berguna seperti biogas. Dan sisa buangan ini akan dihadam kemudian menjadi gas semula jadi iaitu biomethane. Berikut ialah lakaran produk kami untuk pencernaan anaerobik. Di sini dapat dilihat sinilah sisa makanan hasil buangan, kemudian ada PVC output iaitu sisa pencernaan anaerobik akan menjadi baja, sisa cecair kemudiannya yang tidak dicerna, contoh seperti di sini. Jadi bagaimana produk ini berfungsi? Pertama, kami akan masukkan air, kemudian kami akan masukkan sisa organik, dan bakteria dan sisa organik tersebut akan menghasilkan gas metana, dan gas metana tersebut akan terkumpul di kontainer pengumpul melalui saluran. Jadi injak akan dibuka secara manual untuk menyalurkan gas metana daripada pengumpul, dan sisa yang tidak menjadi gas metana ini akan jadikan baja organik. Jadi antara bahan yang diperlukan adalah seperti PVC pipe, bin buang sampah, tong biru, hose pipe, PVC reducer, ball valve tap, T-piece, end cap, elbow, threaded BSP adapter, barrel adapter, PVC cement, uniseal, dan thread seal tape. Dan juga hacksaw, driller hole, dan needle nose pliers. Jadi berikut ialah anggaran kos untuk bahan dan alatan yang akan digunakan. Seperti yang dapat dilihat, anggaran kos keseluruhan di sini ialah RM372.50. Jadi antara kebaikan penggunaan pencernaan anaerobik ini adalah dapat mengurangkan pelepasan gas rumah hijau kerana tenaga itu lebih bersih, menguruskan sisa dengan lebih efisien, dan juga menghasilkan tenaga yang boleh diperbaharui untuk memasak, memasakkan air, menjalan elektrik. Jadi di sini kita dapat mengurangkan kebergantungan berbahan api fosil dan melindungi tanah dan sumber air. Sekian saja untuk kumpulan kami. Sekian, terima kasih.